Di Mesir, Bani Israel hidup susah di bawah Fir'aun yang zalim. Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka keluar daripada kezaliman menuju tanah yang dijanjikan. Pada suatu malam yang sunyi, Allah memerintahkan Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka bergerak dengan penuh senyap, berharap untuk bebas selamanya daripada Fir'aun. Tetapi Fir'aun marah apabila mengetahui mereka melarikan diri. Dia segera mengumpulkan tenteranya dan mengejar mereka hingga ke Laut Merah. Bani Israel menjadi cemas kerana mereka tersepit antara laut di hadapan dan tentera di belakang. Nabi Musa menenangkan kaumnya dengan berkata bahawa Allah bersama mereka. Dengan izin Allah, Nabi Musa memukul ke arah laut menggunakan tongkatnya. Tiba-tiba, air laut terbelah menjadi 2 dinding besar, membuka jalan kering di tengahnya. Bani Israel berjalan melintasi laut dengan selamat. Namun, apabila Firaun dan tenteranya mengejar, air laut kembali bertaut dan menenggelamkan mereka. Kisah ini menjadi tanda kekuasaan Allah, bahawa setiap kezaliman pasti akan binasa dan kebenaran akan menang. Kuis interaktif berdasarkan kisah Nabi Musa dan pembelahan Laut Merah. Soalan 1. Siapakah yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Musa, C. Nabi Nuh. Jawapan B. Nabi Musa. Soalan 2. Mengapa Bani Israel keluar dari Mesir? A. Pergi bercuti, B. Melarikan diri dari Firaun, C. Mencari makanan. Jawapan B. Melarikan diri dari Firaun. Soalan 3. Bilakah mereka keluar dari Mesir? A. Waktu pagi, B. Waktu tengah hari, C. Waktu malam. Jawapan C. Waktu malam. Semoga kisah Nabi Musa ini menjadi pengajaran untuk kita semua. Yakinlah, pertolongan Allah sentiasa ada bagi orang yang sabar dan beriman.